Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Petang ni kita akan menyambung lagi kupasan tujuan-tujuan atau matlamat-matlamat surah-surah di dalam Al-Quran. Kita sambung surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid dia termasuk dalam surah-surah yang dinamakan sebagai Al-Musabbihat. Pada petang ini kita akan tengok beberapa surah, iaitu 4 surah. Dan 3 surah daripadanya iaitu surah Al-Hadid, surah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ke Al-Mujadalah? Al-Mujadilah ke Al-Mujadalah? Sekali kita tengok. Kemudian surah Al-Hashr dan juga surah Al-Mumtahanah. 3 surah daripada ni, yakni surah Al-Hadid, surah Al-Hashr dan juga surah Al-Hashr. 2 surah, bukan 3 surah. 2 surah saja. Surah Al-Hashr dan juga surah Al-Hadid, dia termasuk dalam surah-surah yang dimulakan dengan tasbih. Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan yusabbihu lillah. Allah taala mulakan dengan sabbaha lillah. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ada beberapa surah yang dimulakan dengan tasbih, seperti surah Al-Hadid, surah Al-Hashr, surah As-Saff, Al-Jum'ah, At-Taghabun dan Al-A'la. Seperti mana dalam satu hadis daripada Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi tak akan tidur melainkan Nabi akan membaca surah Al-Musabbihat, surah-surah yang dimulakan dengan tasbih, iaitu surah Al-Hadid, surah Al-Hashr, surah As-Saff, surah Al-Jum'ah, surah At-Taghabun dan surah Al-A'la. Kerana sesungguhnya di dalam surah-surah itu terdapat satu ayat yang lebih mulia, yang lebih afdal daripada 1000 ayat. Itu kelebihan surah-surah Al-Musabbihat. Walau bagaimanapun hadis itu diperselisihkan oleh para ulama hadis tentang status hadis itu, sama ada ianya hasan ataupun dhaif. Para ulama berselisih pendapat tentang status hadis, tentang kelebihan surah-surah Al-Musabbihat. Surah yang pertama pada petang ni yang akan kita baca dan kita kupas secara ringkas, iaitu surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid iaitulah surah, maknanya surah besi, surah besi. Surah Al-Hadid, perkataan Al-Hadid itu dia ada dalam ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 tu ada dalam ayat yang bawah tu ada, sekali kita baca. Cuma kita baca ayat yang ke-25 secara penuh daripada surah Al-Hadid, ayat yang ke-25 yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat itu tentang besi. Yang dimaksudkan dengan besi, surah Al-Hadid, kita tengok maksud surah dulu. Mula-mula macam biasalah, saya akan hurai secara ringkas, bermula dengan maksud surah dulu. Lepas tu baru kita masuk kepada tujuan-tujuan ataupun matlamat surah itu diturunkan. Jadi maksud surah itu ialah surah Al-Hadid, surah besi, yang mana perkataan Al-Hadid itu ada dekat ayat yang ke-25. Ayat 25 surah Al-Hadid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nas. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Maksudnya, sesungguhnya kami telah putuskan rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami ciptakan besi, wa anzalnal hadid, dan kami ciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan memberi manfaat kepada manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Itu ayat yang menyebut tentang Al-Hadid, ayat yang ke-25. Kita terus masuk kepada tujuan surah ini diturunkan, iaitu at-taraqqi bin nufusi lil imani wal infaqi fi sabilillah. Meninggikan jiwa dengan keimanan dan berinfak di jalan Allah. Syarah ringkas. Surah ini menumpukan perhatian kepada 3 perkara. Iaitu yang pertama, pembinaan jiwa. Yang kedua, anjuran berinfak di jalan Allah. Serta perjuangan dalam menegakkan agama Allah. Surah ayat-ayat ini ataupun tujuan-tujuan ini juga bertetapan dengan maksud, dengan tujuan kita berada di dalam madrasah Ramadan. Surah ini juga menyeru kepada penyucian jiwa daripada halangan-halangan yang menghambat ketiga-tiga perkara tersebut. 3 asas dalam surah ini disebut dalam huraian tadi. Yang pertama tentang pembinaan jiwa. Antara ayat yang boleh kita tengok yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam surah ini tentang penyucian jiwa. Ayat yang ke-16 Allah Ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la takunu kalladzina utul kitaba min qabl ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Maksudnya, belum sampaikah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah berbuat seperti mana orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, yang mana mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Ini ayat nak mendidik jiwa, supaya nak melembutkan jiwa kita. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh khusyuk, dan jangan sampai kita menjadi keras hati kita. Itu ayat nak membentuk jiwa, membina jiwa kita. Kemudian dalam surah ini juga tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah ini juga adalah untuk memberi galakan, anjuran kepada hamba-Nya untuk berinfak. Umpamanya dalam ayat yang ke-7 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.
Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebahagian daripada harta yang dia menjadikan kamu sebagai penguasanya, yakni sebagai pemegang amanah, mustakhlifina fih. Kamu hanya sekadar pemegang amanah sahaja. Harta kurniaan Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia mendapat pahala yang besar. Ini bulan Ramadan, kita menginfakkan harta kita, derma, terutamanya di 10 akhir Ramadan ini, Rasulullah bersungguh-sungguh di dalam berinfak, dalam membuat kebajikan, menderma. Dalam bulan Ramadan ini juga kita ada zakat fitrah. Bukan setakat nak membersihkan harta kita. Apabila kita berzakat, kita berinfak, bahkan untuk mendidik dan untuk membersihkan jiwa kita dengan kita memberi infak, memberi derma, ataupun terutamanya zakat. Zakat itu wajib lah. Zakat itu sedekah juga. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah bagi orang-orang kepada orang-orang miskin dan orang fakir, kemudian orang yang dijinakkan hatinya kepada Islam, orang yang dibelenggu dengan hutang, kemudian orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang berada di satu perjalanan yang terputus bekalannya, kemudian hamba-hamba yang nak membebaskan dirinya, dan juga amil orang yang menguruskan zakat, 8 asnaf zakat tu. Penerima zakat, Allah Subhanahu wa taala sebut innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sampailah habis ayat itu tentang 8 asnaf zakat yang layak menerima zakat. Allah Taala gunakan perkataan sedekah. Perkataan sedekah. Zakat ni wajib. Sedekah sunat. Kalau kita faham secara umum dia macam tu. Tapi rupanya bila kita baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ada perkataan zakat yang Allah Ta'ala gunakan sedekah. Tapi maknanya zakat. Maknanya sedekah itu terbahagi kepada 2. Kena faham lagu tu. Sebab ada ketika Allah Ta'ala gunakan sedekah, tapi sedekah itu merujuk kepada zakat. Sedekah yang wajib adalah zakat. Sedekah yang sunat, derma ke nama dia, infak ke nama dia, wakaf ke nama dia. Derma, infak, wakaf. Yang tu sedekah. Yang tu yang sunat-sunat, yang sunat. Sebab tu sedekah wajib itu adalah zakat. Sedekah yang sunat itu yang pelbagai-bagai nama itulah. Yang kita kadang-kadang kita sebut derma, kadang-kadang kita sebut bagi sumbangan, kadang kita sebut bagi sedekah, ataupun kita bagi infak, ataupun kita bagi wakaf. Itu yang jenis-jenis sunat, sedekah yang sunat. Jadi dalam bulan Ramadan ni dituntut, amat-amat dituntut untuk kita bersedekah, berinfak setakat mana kita ada. Ada banyak, bagi banyak. Ada sikit, bagi sikit. Jangan ada banyak, tak bagi langsung. Tak bagi apa, ada banyak, dia bagi sikit. Dia ada banyak, bagilah takat mana yang dia mampu. Dia ada sikit, bagi hak mana dia ada lah. Sikit pun tak apalah. Yang penting ada habuan kita. Ada juga bahagian kita. Daripada harta-harta yang kita miliki itu, ada sedikit kelebihan daripada harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu, kita bagi sikit. Jangan setengah orang ni ada harta banyak, tapi dia tak bagi sikit pun. Dia hanya duk menumpang orang saja. Kalau jamuan makan tu, dia duit banyak. Dia tak pernah bagi sikit pun. Duk main masjid. Ada orang macam ni. Duk jumpa. Selalu banyak jumpa. Tapi mungkin dia derma kat tempat lain. Kadang-kadang dia tak derma di masjid kita. Dia pergi derma tempat lain. Madrasah, tahfiz. Tak apalah, baguslah. Tapi yang tempat dia sendiri tu, dia tak derma. Ada jenis tu. Ada. Saya jumpa banyak. Orang kaya-kaya, dia duduk main masjid kita, semayang di masjid kita. Bila kita minta, ada yang ada gelaran, contoh datuk ke, adalah haji ke, dia ada gelaran-gelaran dia. Kita minta, biasa jumpa.
Yang ni kita biasa jumpa. Kita minta contoh bulan Ramadan. Contoh bulan Ramadan. Dia duduk main mayang masjid kita, tarawih pun mayang masjid kita. Tapi bila kita tu Datuk senarai nama tu kosong lagi. Tak cukup lagi. Dia kata saya pergi derma tempat lain. Saya pergi bagi infak tempat lain. Sungguhlah. Sungguh tak sungguh tu atas dia, tapi sungguhlah kita tahu kata dia ni orang memang suka derma. Cuma dia pergi derma tempat lain. Dia duduk main mayang masjid kita, tapi dia tak derma tempat kita. Kadang-kadang ada orang yang tak derma pun dia duit banyak. Dia duduk main makan. Dia duduk tumpang makan tempat kita saja. Tapi duit dia ada, tapi dia tak derma pun. Yang kita duduk minta derma, minta sumbangan, senarai tu tak penuh lagi, dia tak derma pun. Tapi dia duit banyak. Ada juga orang yang macam tu. Setakat mana kita ada? Kalau kita ada sikit, bagi sikit lah. Kalau ada banyak, tak padan lah. Bagi sikit, dah ada banyak. Kan? Setakat mana yang kita ada, Allah Ta'ala akan melipat gandakan lagi pahala ganjaran amalan infak kita, sedekah kita, dan kita jangan takut untuk kita berinfak, untuk kita berderma setakat mana kita ada lah. Yang ada sikit, bagi sikit. Yang ada banyak, bagi setakat mana yang dia mampu bagi. Banyak mana yang dia mampu bagi. Terutamanya dalam bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan ni. Tengok lagi dalam bulan Ramadan ni mana tak cukup. Kalau kita tengok buka puasa di masjid kita, walaupun dah penuh, kita tambah sikit, tambah lauk, bagi lebih sikit, bagi contoh mungkin bagi special sikit makan tu. Sebab kita nak mengambil peluang di 10 akhir Ramadan. Kalau kita tengok tempat masjid kita banyak dah, terlebih dah. Kalau duk bagi pun jadi terlebih pula. Tak apa, stop di sini, bagi tempat yang lebih memerlukan, madrasah ke ataupun tempat-tempat yang meminta. Dia duk minta, kami perlu di tempat kami memerlukan sumbangan, bagilah tempat yang memerlukan. Kalau tempat tu banyak, contoh masjid kita memang dah penuh dah, kalau nak bagi pun jadi berlebih pula, bukan orang nak ada makan sangat. Kita bagilah kat tempat lain yang lebih memerlukan untuk kita mengambil peluang, terutamanya di 10 akhir Ramadan ni. Kemudian dalam surah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang perjuangan dalam menegakkan agamanya, umpamanya dalam ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 yang telah kita bacakan tadi, saya tak mau ulang dah, dah baca dah tadi. Dah baca dah ayat yang ke-25 yang Allah Ta'ala sebut tentang perkataan Al-Hadid tadi, kita dah baca ayat itu dan juga terjemahannya, kita tak payah ulang dah. Surah ini juga menyeru kepada penyucian jiwa daripada halangan-halangan yang menghambat ketiga-tiga perkara tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membersihkan jiwa kita, mendidik jiwa kita daripada perkara-perkara yang boleh menghalang untuk kita mencapai tiga perkara tadi. Perkara yang pertama, nak membersihkan jiwa kita. Yang kedua, nak mendidik kita untuk berinfak di jalan Allah, dan juga nak berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tiga perkara ni banyak benda-benda yang boleh menghalang kita daripada kita melaksanakannya. Umpamanya syaitan, umpamanya hawa nafsu. Itu antara benda-benda yang boleh menghalang. Oleh sebab itu perkataan iman dan kalimah-kalimah yang diterbitkan daripadanya disebut sebanyak 14 kali dalam surah ini. Begitu juga dengan perintah berinfak yang diulang dalam pelbagai bentuk dalam surah ini. Banyak lagi lah ayat-ayat tu. Saya ambil satu contoh saja setiap daripada matlamat itu. Nama surah ini sendiri Al-Hadid, yang bermaksud besi, menggambarkan kekuatan dan keteguhan dalam perjuangan. Hal ini itu simbolik kepada besi. Macam sebelum ni kita baca tentang Al-Ankabut dan ayat-ayat tertentu yang lain, bukan saja-saja Allah Ta'ala nak bubuh nama tu. Dia simbolik, dia mewakili maksud yang tertentu. Umpamanya besi ini menggambarkan kekuatan dan keteguhan dalam perjuangan. Bukan setakat besi ini Allah Ta'ala ciptakan untuk manfaat kepada seluruh manusia. Boleh buat macam-macam besi ni. Peralatan-peralatan untuk manfaat kehidupan manusia. Umpamanya kita nak buat rumah, buat kenderaan, dan pelbagai lagi. Kegunaan besi ni macam-macam dia punya fungsi yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni daripada besi itu. Hal ini ditegaskan melalui firman-Nya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْفُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, dan supaya Allah mengetahui orang yang menolong agamanya dan para rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Yakni ayat ini menekankan kepentingan memberikan pertolongan
kepada agama Allah. Sampai situ saja huraian ni. Sebab ada 3-4 surah. Jadi kita pi secara ringkas dan padat supaya sempat kita nak baca ke-4 surah ni. Okey. Habislah huraian secara ringkasnya surah Al-Hadid. Kita masuk surah yang berikutnya. Surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr ni pun kalau saya nak cerita, bukan Al-Hashr, Al-Mujadilah dulu. Al-Mujadilah. Setiap surah ni kalau nak cerita sekali lalu macam tu pun, kalau cerita saya buat dalam bentuk cerita saja pun panjang dah. Nak urai, tak ada nak baca buku lagi. Panjang apa huraian setiap-setiap. Jadi kita cuba fokus bacaan buku kita ni, kemudian saya akan huraian yang ringkas dan padat. Surah Al-Mujadilah. Kita tengok, macam biasa kita tengok dari sudut nama dulu, secara ringkas dia. Nama dulu, bagi kita faham hak nama dulu. Jadi surah ni nama dia ditulis di sini, surah ni ditulis di sini Al-Mujadilah. Dal kasrah. Kalau kita buka dalam Al-Quran, umpamanya Al-Quran ni yang saya bawa ni, Al-Mujadalah umpamanya Al-Quran. Ada Al-Quran yang lain, cetakan yang lain pun Al-Mujadalah. Tak ikut keliru. Lagi kita baca dalam buku ni tulis Al-Mujadilah. Buka Quran pun buka ni, buku pun buka. Awak belai tak macam. Awak satu Al-Mujadalah. Nak pakai hak mana? Dua-dua betul. Dua-dua boleh, cuma maksud dia lain sikit. Al-Mujadilah ni dia merujuk kepada seorang wanita yang berdebat, yang bertanya soal, iaitu Khawlah binti Tha'labah. Ayat pertama tu Allah Ta'ala sebut dah. Al-Mujadilah maknanya orang. Seorang perempuan. Seorang perempuan yang ajak bersoal jawab. Berdebatlah ataupun bersoal jawab. Mujadilah ni bersoal jawab. Kalau Al-Mujadilah seperti buku ni Al-Mujadilah, dia merujuk kepada seorang perempuan yang bersoal jawab. Dengan siapa? Dengan Rasulullah yang bernama Khawlah binti Tha'labah. Itu maksud kalau dia guna perkataan Al-Mujadilah, dia lebih khusus kepada surah ini dan kepada perempuan yang nak ditujukan ini, Al-Mujadilah. Lebih tepat kita gunakan perkataan Al-Mujadilah ni dalam buku kita ni. Kalau kita baca dalam Al-Quran tu, kebanyakan Al-Quran juga dia tulis Al-Mujadalah. Cetakan dia dengan Al-Mujadalah. Kalau Al-Mujadalah, dia merujuk kepada perbuatan berdebat secara umum. Perbuatan berdebat itu sendiri. Perbuatan secara umum. Dia tak merujuk kepada mana-mana khusus orang-orang yang tertentu. Al-Mujadalah. Pun betul juga makna dia. Merujuk kepada surah ni juga. Tapi kalau guna Al-Mujadilah, itu, dal kasrah, dia lebih khusus lagi. Merujuk kepada seorang wanita yang mengajak bersoal jawab dengan Rasulullah. Itu saja beza dia. Jadi dalam buku kita ni Al-Mujadilah lebih khusus kepada makna perempuan itu. Kalau Al-Mujadalah lebih umum, merujuk kepada perbuatan berdebat atau bersoal jawab. Itu saja secara ringkas dia. Saya hurai macam tu nak bagi faham, dan perkataan itu duduk di ayat yang pertama lagi dalam surah Al-Mujadilah ini. Allah Ta'ala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir." Sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenan aduan perempuan yang bersoal jawab. Perempuan ini yang bernama Khawlah binti Tha'labah. Aduan seorang perempuan yang bersoal jawab. Allati tujadiluka. Yang bersoal jawab. Tujadiluka. Tujadi. Mujadilah. Dia merujuk kepada perempuan. Mengenai suaminya. Sambil dia berdoa merayu kepada Allah
perkara yang menyusahkannya, sementara Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita tak ceritalah, kisah tu panjang lah. Kita kena baca dalam tafsir. Yang penting kita fahamlah seorang perempuan yang bersoal jawab dengan Rasulullah. Selesailah itu tentang apa yang dimaksudkan dengan nama surah itu. Kita pergi terus kepada tujuan surah itu. Izharu ilmillahi syamili wa ihatatihi al-balighah tarbiyatan li muraqabati tahdhiran min mukhalafatihi. Ayat pertama tu pun dah merujuk kepada maksud tujuan surah ini. Maksud dia menunjukkan ilmu Allah yang maha menyeluruh dan penguasaannya yang sempurna, muraqabah. Wa ihatatil balighah sebagai didikan untuk menyedari pengawasannya serta peringatan agar tidak menyalahi perintahnya. Syarah ringkas. Surah ini menekankan penjelasan tentang ilmu Allah Ta'ala yang maha luas serta pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Tujuan utama surah ini adalah untuk menanamkan rasa takut dan kesedaran bahawa setiap hamba sentiasa berada di bawah pengawasannya, yang disebut sebagai muraqabah. Muraqabah ni, kita merasakan diri kita ni sentiasa diawasi, diperhati, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tak berani nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita ada perasaan muraqabah tu di dalam diri kita. Ia juga memberi peringatan kepada mereka agar tidak melanggar perintahnya serta menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memelihara orang-orang yang beriman dan mengangkat kedudukan mereka. Selain itu, surah ini membatalkan tipu daya orang-orang kafir dan munafik serta menghinakan mereka. Oleh sebab itu, nama Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam setiap surah ini agar hati sentiasa menghadirkan rasa takut dan hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah wanita yang mengadu, kisah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu seorang perempuan yang mengadu, menjadi bukti kekuasaan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap keadaan hamba-hambanya. Disebabkan itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji yang sewajarnya bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Dalam surah ni kita tengok 3 contoh sahaja. 3 contoh yang merujuk kepada tujuan utama surah ini, iaitu untuk menanamkan rasa takut dan kesedaran bahawa setiap hamba sentiasa berada di bawah penguasaan Allah. Antara ayat yang boleh kita tengok dalam surah ini, ayat yang ke-7 yang mengandungi tujuan maksud kepada surah ini. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة Innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau berfikir bahawa Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Tiada berlaku bisikan di antara 3 orang, melainkan Allah yang keempatnya. Dan tiada berlaku di antara 5 orang, melainkan Allah yang keenamnya. Dan tiada yang kurang dari bilangan itu, dan tiada yang lebih ramai, melainkan Allah ada bersama-sama mereka di mana-mana sahaja mereka berada. Kemudian dia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat nanti berkenaan apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Itu tujuan. Maksud surah itu jelas dalam ayat itu, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi dan mengetahui segala percakapan kita dan tindak tanduk kita. Kemudian dalam surah ini antaranya ialah ayat yang ke-10 juga yang boleh merujuk makna ini, iaitu
innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya perbuatan berbisik dengan kejahatan itu adalah daripada hasutan syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka cita. Sementara bisikan itu tidak dapat membahayakan mereka walaupun sedikit, melainkan dengan izin Allah, dan kepada Allah jualah seharusnya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Dan ayat yang ke-18 Allah Ta'ala berfirman, Yauma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka daripada azab Allah. Mereka lah ahli neraka, mereka tetap kekal di dalamnya. Silap ayat 18. Ayat 18 saya silap baca terjemahan. Ayat 18. Setelah nyata kepada orang-orang munafik itu bahawa harta benda dan anak pinaknya tidak dapat memberikan pertolongan ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, maka mereka bersumpah kepadanya bahawa mereka adalah orang-orang beriman. Bagaimana biasanya mereka bersumpah kepada kamu dan mereka menyangka dengan berbuat demikian mereka akan mendapat sesuatu yang berfaedah kepada mereka. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang pendusta. Allah Ta'ala tahu belaka dalam hati mereka. Kalau mereka dusta pun Allah Ta'ala tahu. Itu maksud surah ini ataupun tujuan surah ini, menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menanamkan dalam diri kita rasa takut dan kesedaran bahawasanya apa saja tingkah laku kita, bisikan-bisikan kita, cakap-cakap kita, semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan mengambil tindakan dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian habislah takat itu saja secara ringkas surah Al-Mujadilah, dan habis dah kita baca dalam buku ni. Kita masuk surah yang berikutnya, surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr maknanya surah Al-Hashr ni surah pengepungan. Al-Hashr ni maknanya pengepungan. Pengepungan perkampungan Bani Nadir. Nabi SAW dan para sahabat dalam kalangan Ansar dan Muhajirin, Nabi mengepung perkampungan Bani Nadir, perkampungan Yahudi Bani Nadir, kerana mereka telah melanggar perjanjian damai. Mereka anggap perjanjian damai itu macam benda yang tak ada manfaat. Sehingga mereka merancang untuk membunuh Rasulullah SAW, mengkhianati Rasulullah. Dan berita ini diketahui oleh Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengepung perkampungan Yahudi Bani Nadir yang ada di pinggir kota Madinah, sehingga akhirnya mereka dihala keluar daripada kota Madinah dan dirampas harta benda mereka. Itu maksud Al-Hashr, pengepungan. Kisah tentang pengepungan Bani Nadir. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita di dalam satu surah, letakkan di dalam satu surah untuk nak menyatakan tentang peristiwa pengepungan perkampungan Bani Nadir. Allah Ta'ala cerita tentang sikap orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan juga dalam surah ini tentang sikap perangai orang-orang munafik yang saling mengkhianati kawan sama-sama mereka. Orang munafik ini asalnya duk janji kepada orang Yahudi, kami akan bantu kamu untuk menentang Rasulullah. Kalau kamu dihalau, kalau kamu diperangi, kami akan bantu bersama kamu dan kami akan keluar sama-sama dengan kamu. Tetapi akhirnya apabila mereka dikepung, orang munafik nampak mereka dalam keadaan susah, orang munafik lari. Seorang pun tak tolong. Orang Yahudi. Mereka kawan, janji nak tolong, tapi tak tolong. Dan banyak lagi kisah dalam ni, perumpamaan yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam surah ini, khusus diturunkan apabila berlakunya peristiwa ini. Allah Ta'ala nyatakan secara khusus tentang peristiwa pengepungan perkampungan Yahudi Bani Nadir. Walaupun begitu, surah ini diturunkan kerana peristiwa itu
Tetapi kita boleh mengambil pengajaran daripada surah ini. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah ini. Umpamanya tentang sifat-sifat orang Yahudi, sifat-sifat orang munafik yang kita nak kena jauhi, dan juga dinyatakan juga dalam surah ini tentang perumpamaan tentang sikap syaitan. Syaitan yang mengajak manusia untuk melakukan pelanggaran, melakukan keingkaran dan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya syaitan itu berlepas diri di hari akhirat kelak. Apabila manusia mendakwa syaitan, menuntut kepada syaitan, mengatakan kamu yang mengajak kami dulu di dunia. Dunia dulu kamu yang ajak kami, itu yang kami kufur. Maka akhirnya syaitan berlepas diri daripada manusia. Syaitan kata, kami ajak je, siapa suruh ikut? Kami ajak hampa ikut jadi jahat, jadi kufur. Siapa suruh hampa ikut? Nanti berlawan balah di akhirat kelak. Maka akhirnya kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala cerita. Maka itulah perumpamaan Allah Ta'ala buat tentang perangai orang munafik berjanji nak tolong orang Yahudi, sama-sama kawan mereka, tapi akhirnya mereka lah yang mengkhianati kawan sendiri, dan mereka berlepas diri daripada kawan mereka. Itu antara benda yang Allah Ta'ala cerita dalam ni untuk kita mengambil pengajaran supaya kita buang sifat-sifat itu, sifat hasad dengki, sifat khianat, mengkhianati sesama kawan, sesama saudara. Dan juga Allah Ta'ala ceritakan dalam surah ini tentang sifat orang-orang muhajirin yang berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah sehingga mereka menjadi fakir kerana semata-mata untuk mendapatkan kurniaan Allah, untuk mendapatkan keredaan Allah, dan untuk membantu agama Allah dan Rasulnya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji sikap, mencerita dan memuji sikap orang-orang Ansar, penduduk tetap Madinah yang membantu, menyambut dan sentiasa melebihkan orang-orang muhajirin yang berhijrah daripada Makkah ke kota Madinah itu. Itu antara sedikit sebanyak pengisian di dalam surah Al-Hashr itu. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhir itu menceritakan tentang Al-Quran itu apabila diturunkan. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan di sebuah gunung, maka sudah tentulah gunung itu akan hancur berkecai kerana khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutup di ayat yang terakhir dalam surah itu, menutup dengan memuji dirinya, memuji nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha indah di ayat yang ketiga, supaya memberi keinsafan, kesedaran kepada kita bahawasanya yang hanya layak, yang mempunyai ketinggian, keagungan hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tak layak nak memuji diri sendiri. Sifat besar diri, agungnya Allah, perkasanya, bijaksananya, itu semua hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya memberi keinsafan kepada manusia, supaya manusia jangan sesekali merasa dirinya hebat, merasa dirinya takabur, besar diri, bijaksana, melainkan semuanya itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Jadi dalam surah Al-Hashr itu secara ringkas dia macam tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun secara khusus sebab nuzul diturunkan bagi menceritakan tentang peristiwa pengepungan perkampungan Yahudi Bani Nadir, walaupun begitu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pengajaran bagi setiap ayat, bagi suatu surah itu adalah dikira dari sudut umum lafaznya, bukan dikira dari sudut khusus, pengkhususan sebab turunnya. Maka kita boleh mengambil pengajaran daripada surah-surah, ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini, kerana ayat-ayat itu, surah-surah itu, pengajaran dia adalah untuk manusia keseluruhannya. Dalam surah ini, matlamat surah ini diturunkan, kita tengok tulis kepada buku kita ni, izharu quwwatillahi wa izzatihi fi tauhinil yahudi wal munafiqin wa izharu tafarruqihim fi muqabili izhari ta'alufil mu'minin. Macam kita duk cakap tadilah. Itu tujuan surah ini. Menunjukkan kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam melemahkan kaum Yahudi dan golongan munafik, serta memperlihatkan perpecahan mereka sebagai perbandingan dengan kesatuan dan perpaduan golongan beriman. Surah Al-Hashr, perkataan Al-Hashr itu dulu ada dekat ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr
ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Ayat 2 ni pun Allah Ta'ala cerita ringkas sikit. Nanti dia akan disambung lagi ayat berikutnya tentang peristiwa Al-Hashr. Maksudnya, dialah yang telah mengeluarkan. Allah Ta'ala kata, Allah sendirilah yang telah menghalau, yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahlul kitab dalam kalangan dari kampung halaman mereka, iaitu kampung Yahudi Bani Nadir di pinggir kota Madinah. Mereka pada perhimpunan pertama, li awalil hashr, pada awal pengusiran, awalil hashr, awal pengusiran untuk memerangi Rasulullah SAW. Kamu wahai umat Islam tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat, dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan mereka serta memberi perlindungan kepada mereka daripada azab Allah. Maka Allah menimpakan azab kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta dilemparkannya perasaan cemas dan takut dalam hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri, sambil tangan orang-orang yang beriman yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar. Maka insaflah dan ambillah pengajaran daripada peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Dalam ayat ini pun Allah Ta'ala cerita ada bagaimana gambaran keadaan suasana yang berlaku ketika pengepungan perkampungan Bani Nadir itu, yang mana mereka sendiri pun tak sangka kata mereka akan dihalau keluar dalam keadaan benteng mereka kukuh, sehingga mereka pada pertengahan pengepungan itu, sehingga mereka sendiri yang merobohkan rumah-rumah mereka, di samping orang-orang beriman merobohkan rumah mereka, dan mereka tak sangka kata mereka akhirnya akan dihalau keluar. Dan orang beriman pun tak sangka kata mereka akan menang dan berjaya menghalau mereka keluar dan dirampas harta orang-orang Yahudi itu. Semuanya itu adalah kerana pertolongan daripada Allah. Dan Allah sendiri habaq dalam ayat ini. Allah Ta'ala kata Allah sendiri yang halau mereka. Nak menunjukkan bahawasanya itu semua merupakan kekuasaan dan keperkasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala nak gambarkan dalam surah ini, dalam ayat ini, menunjukkan bahawasanya semua itu berlaku dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Itu maksudnya sehinggalah Allah Ta'ala meletakkan perasaan takut dalam diri, dalam dada orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman. Itu ayat yang kedua yang ada perkataan Al-Hashr yang merujuk kepada surah ini. Kita terus kepada bacaan buku ini. Surah ini menjelaskan tentang kekuasaan dan keagungan Allah dalam menolong golongan yang beriman, sekaligus melemahkan serta menghinakan orang-orang kafir dan munafik dengan memperlihatkan perpecahan mereka. Begitu juga surah ini menunjukkan kedudukan mulia golongan yang beriman serta kuatnya ikatan di antara mereka sebagai penguat hati bagi kaum beriman dan pelemah semangat bagi orang kafir dan munafik. Surah ini diakhiri dengan ayat-ayat yang menyebut tentang nama-nama Allah. Ayat yang akhir itulah kita baca tu. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Sampailah huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Sampai habis, sampai huwallahul khaliqul bariul musawwir. Itu sampai habis. 3 ayat akhir itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, memuji nama-nama dia sendiri. Nak menunjukkan bahawa yang layak puji diri sendiri ni Allah saja. Mengangkat diri sendiri ni Allah saja. Kita kalau kita angkat diri sendiri, kita ingat balik ayat itu, tak padan kita nak angkat diri sendiri. Nak puji diri sendiri, nak puji nak abang kita ni orang yang paling bagus ke orang baik ke, tak padan. Kita nak puji diri sendiri, nak angkat diri sendiri. Kena sedar diri. Kena sedar diri kita. Kalau kita nak puji. Sebelum kita nak puji diri sendiri, nak abang dekat orang aku ni sekian-sekian, tak payah duk pujilah. Tak padan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ayat yang terakhir, 3 ayat terakhir itu saja. Allah Ta'ala puji diri dia sendiri dengan
menyatakan beberapa nama dia yang hebat, yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha memiliki, yang maha bijaksana, semuanya itu, yang maha takabbur, yang maha besar diri. Semua itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak layak nak memiliki, nak memuji diri sendiri. Hanyalah keagungan, kehebatan, keperkasaan itu, kebijaksanaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Habis dekat situ. Kita terus surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Mumtahanah. Ni pun sama juga. Al-Mumtahanah juga cerita pasal orang perempuan. Tadi Al-Mujadilah, orang perempuan yang berdebat, yang bersoal jawab. Mujadilah. Ni Mumtahanah. Dia memang perkataan imtihan. Imtihan ni periksa, ujian. Mumtahanah pun perempuan juga. Perempuan yang diuji. Seorang perempuan yang diuji, mumtahanah. Itu maksud. Kalau kita tengok perkataan ini ada dalam ayat yang ke-10 lah. Ayat ke-10 surah Al-Mumtahanah ni ayat yang ke-10. Kita baca sekat dah, tak nak ambil, tak, dia panjang ayat tu. Ayat yang ke-10 Allah Taala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Ambil dekat tu dulu. Surah Al-Mumtahanah ni makna dia perempuan yang diuji. Apa makna dia? Kita tengok maksud surah tadi, ayat tadi ni. Ayat yang ke-10 baru kita faham apa yang Allah Ta'ala nak cerita dalam surah ni. Perempuan yang diuji itu lagu mana? Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala seru kepada orang beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah mereka, famtahinuhun. Ramai lah makna kata. Bukan seorang. Ramai. Orang perempuan yang berhijrah, yang nak betul-betul beriman, uji dulu keimanan mereka. Tahan ke tak tahan, kata beriman tu. Tu maksud dia. Allah Ta'ala suruh orang-orang yang beriman, yang telah pun beriman, kalau mai orang-orang perempuan yang nak beriman, uji mereka dulu. Uji keimanan mereka dulu. Allah Ta'ala lebih tahu tentang keimanan mereka, supaya mereka tak balik kepada kekufuran. Sebab itu Allah Ta'ala suruh uji dulu ketahanan, keimanan perempuan-perempuan yang berhijrah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud kepada surah Al-Mumtahanah ini. Tengok dia punya maksud ataupun tujuan, objektif. Tahdzirul mu'minina min tawallil kafirin. Memberi peringatan kepada orang-orang beriman agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai sekutu ataupun pelindung. Dalam ayat ini, dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimula daripada ayat yang pertama lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi peringatan dan larangan kepada orang beriman, jangan sekali-kali menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman rapat dan juga sebagai, terutamanya sebagai pemimpin yang dipercayai untuk kita meletakkan amanah untuk dipikul kepada mereka, untuk mereka menguruskan urusan manusia. Urusan-urusan keperluan kehidupan manusia, jangan sekali-kali kita letakkan urusan itu, kita meletakkan urusan kepimpinan kepada orang-orang bukan Islam. Itu maksud surah ini. Allah Ta'ala nak menyatakan. Surah ini menekankan peringatan kepada golongan yang beriman agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia ataupun pemimpin. Ayat yang pertama lagi Allah Ta'ala sebut dalam surah ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in
كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu biarkan musuh aku dan musuh kamu bersahabat. Dengan cara kamu sampai musuh Allah sebab orang kafir lah. Musuh kamu orang kafir juga. Jangan duk bersahabat dengan mereka. Dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang-orang yang beriman. Karena hubungan baik dan kemesraan yang ada di antara kamu dengan mereka. Sedangkan mereka telah kufur, ingkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Jangan bagi mereka campur dengan urusan umat Islam. Bab Islam pun, bab haji, bab puasa, bab zakat, bab semayang, bab umrah ibadat ni, pasal apa yang mereka nak campur? Apa hak orang bukan Islam nak campur dengan apa nama kita? Orang Islam mereka apa hak mereka? Jangan sekali-kali bagi mereka campur urusan kita umat Islam. Jangan sampai kita pula kena ikut mereka dalam urusan umat Islam. Itu Allah Ta'ala larang. Bahkan mereka itu musuh Allah. Tiba-tiba kamu nak jadikan mereka itu kawan baik kamu. Kamu nak mengangkat mereka sebagai pemimpin-pemimpin kamu. Awak tak ada seorang dah, tak ada siapa dah dalam kalangan kamu yang layak nak menjadi pemimpin untuk menguruskan urusan kehidupan kamu. Bahkan ataupun ini kan pula urusan-urusan tentang agama kamu. Sudah tentulah hendaklah diserahkan urusan itu kepada orang yang beriman. Jangan sekali-kali diserahkan kepada orang-orang yang bukan beriman ataupun orang-orang kafir. Mereka juga telah mengeluarkan Rasulullah dan juga mengeluarkan kamu dari tanah suci Mekah disebabkan kamu beriman kepada Tuhan kamu. Janganlah kamu berbuat demikian jika betul kamu keluar untuk berjihad di jalan Allah dan untuk mencari keredaan Allah. Tidak ada faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia. Sementara aku amat mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan ingatlah siapa yang di antara kamu yang melakukan perkara itu, maka sesungguhnya telah sesatlah dia dari jalan yang benar. Kemudian ayat yang seumpama ini banyak dalam Al-Quran. Bukan satu surah ini. Banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala memberi peringatan dan larangan supaya jangan sekali-kali kita mengambil orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin-pemimpin dan kawan-kawan rapat kita. Surah ini turut mengandungi perintah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sikap berlepas diri serta memutuskan hubungan dengan orang-orang kafir. Ayat ini ayat yang keempat. Maksud tujuan ini Allah Ta'ala cerita dalam ayat yang keempat supaya kita mengambil Nabi Ibrahim itu sebagai suri tauladan kita dalam kita berhadapan dan berlepas diri dengan orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang keempat, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya ada bagi kamu teladan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya semasa mereka berkata kepada kaumnya yang kufur, ingkar. Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Itu tujuan surah ini ataupun objektif yang sempat kita baca daripada 4 surah pada petang ini, yakni surah yang pertama surah Al-Hadid, surah Al-Mujadilah, surah Al-Hajj dan surah Al-Mumtahanah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak bermanfaat. Masa dah sampai dekat pukul 3 dah, mereka pesan jangan lajak daripada pukul 3. Lajak pukul 3 pakat lari lebih. Mereka pesan jangan lajak pukul 3. Saya pun cuba cepat sikit baca tu. Mudah-mudahan sampailah, bermanfaatlah sebab kita pun dibekalkan dengan buku. Kalau baca laju sikit pun, yang tukang panel baca laju sikit pun tak ada masalah. Pasal kita dibekalkan dengan buku, kita boleh rujuk balik buku kita. Yang penting kita dapat pengisian, isi kandungan buku ini dapat sampai kepada kita untuk kita hayati dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Setakat itu dulu pada petang ni, dan ini yang terakhirlah sesi saya pada petang ni. Dan pada bulan Ramadan ini, saya mohon maaf
kalau ada salah silap. Terima kasih banyak kepada pihak masjid sudi menerima saya sebagai panel di masjid ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat dulu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi